Tuan Ibrahim, Tuan Man. Kalau aku sebut ni, korang mesti tahu. Famous juga, famous sebab tak ada function apa-apa. Ebi, berapa lama main politik? Bukan apa? Sebab aku pelik juga kan. Kalau bab duit je, walaupun dekat Pahang ni, lebay-lebay dekat Pahang ni mudah menggelupur. Mudah nak menyala. ITM ni apa dia buat dekat Ceka? Untuk rakyat Ceka, apa yang dia dah buat? Aku kalau lalu kat Ceka tu macam tu. Lepas tu, Ahmad Berhormat Menteri Besar Pahang umumkan bantuan 15,000 setiap minggu. Uish, tiba-tiba yang tak function nak jadi function. Yalah, sebab dengar duit tak function, tiba-tiba nak jadi function. Tapi kita bukan tak tahu dia orang ni, sebab nak saja, bukan nak tolong pun, sebab dia orang nak bantuan tu, nak bajet tu, nak peruntukan tu. Yalah, kalau ikut sejarahnya, kita dulu dengan PAS ni bukanlah tak pernah berbaik, tapi bila berbaik, ambil kesempatan macam mana? Bila kita bagi dia untuk salurkan kepada rakyat tempat kawasan masing-masing, ambil kesempatan. Mudah nak politik, tukar barang daripada kotak kerajaan pergi ke plastik yang ada logo. Kenapa tu? Bulat tu, aku tak tahu logo apa, panau. Tapi kalau buat pasal duit, memang dia ni suka sangat menyalak. Ingat, seorang pejuang takkan tinggalkan rakyat dia. Tapi aku dengar cerita macam nak tinggal je. Sebab kau tengok ni, kenapa pergi tukar tempat mengundi? Dah tak nak jaga orang rakyat Ceka ke rakyat Ceka menyusah ke? Yalah, sebab yang dekat Ceka pun kalau tengok wakil kerajaan juga kan, yang banyak membantu. Dia orang ni banyak seronok je nak ada kursi, nak ada gaji, nak ada pencen. Tak cukup satu, ambil dua kawasan. Tak ada apa pun satu hal daripada pihak pembangkang Pahang yang cerita pasal pembangunan atau cerita-cerita perkara yang positif. Lain tak ada, fitnah. Legendary. Jadi aku nak juga daripada diorang punya fighter-fighter pembangkang daripada PAS Pahang ni kan. Mana si ni, nampak ke tak nampak? Takut tak nampak pula. CEO politik dengan si, bukan Salman apa benda nama ni. Komen sikit, asal lagi. Mana ada ketua lagi? Kalau ketua lagi, kumbang segalanya. Bukan nak cakap besar lah. Kalau ada nampak orang BN bertukar-tukar, tak ada kan? Cakap apa ni, siapa orang BN yang bertukar-tukar? Sekejap tukar, musim ni tukar, lepas tu tukar. Tak ada. Murang je. Baby ke tak baby? Baby tak. Apa? Yang ni kena bagi.